Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan berkaitan dengan kursus pengurusan persatuan pelajar berkenaan penulisan surat rasmi, pengurusan minit mesyuarat dan juga kertas kerja persatuan. Baik, kita akan melihat bagaimana penyediaan dan juga kepentingan kepada persatuan-persatuan pelajar berkaitan dengan penyediaan kertas kerja. Kita lihat dekat sini tiga keperluan pentadbiran yang berkesan, iaitu yang berkaitan dengan penyediaan surat rasmi, pengurusan mesyuarat dan juga penyediaan atau penghasilan kertas kerja. Ini adalah proses penting untuk setiap pengurusan persatuan sebelum memulakan sebarang jenis aktiviti berkaitan dengan aktiviti pelajar. Baik, ini adalah contoh bagaimana penyediaan surat rasmi berdasarkan kepada piawaian rasmi UTM. Kalau kita lihat di sini adalah bagaimana pemilihan saiz font dan juga jenis font. Jenis font yang rasmi digunakan adalah jenis font Arial, saiz font 11 dan jarak barisannya adalah single spacing. Kedudukan teksnya justified. Ini adalah untuk tindakan persatuan pelajar yang akan menyediakan surat rasmi, terutama setiausaha dan juga pengurusi persatuan lah. Ya. Kalau kita lihat di sini, contoh teks yang rata kiri dan kanan ini akan menghasilkan format yang benar, yang betul, dan perenggan ini memenuhi piawaian korporat, piawaian surat rasmi dengan tepat. Kita lihat keperluan untuk penyediaan surat rasmi pengurusan persatuan pelajar. Pertama, berkenaan dengan kepala surat ataupun dipanggil letterhead, alamat penerima di sebelah kiri. Biasanya kita gunakan bold pada setiap nama penerima sahaja. Dan juga ini yang paling penting sekali adalah panggilan hormat ataupun sapaan rasmi kepada penerima surat tersebut. Ini yang saya akan kongsikan sebentar lagi. Seterusnya adalah berkaitan dengan nombor rujukan dan juga tarikh yang terletak di penjuru kanan atas ruang dan hari yang dikosongkan untuk diisi semasa tantangan penasihat. Kita lihat di sini tajuk surat. Pastikan tajuk surat itu huruf besar dan tiada titik di hujung. Satu tajuk saja yang penting. Seterusnya adalah kandungan dan perenggan. Perenggan pertama tidak dinomborkan dan seterusnya. Yang paling penting sekali adalah nombor perenggan kedua dimulakan dan seterusnya dinomborkan secara berturutan. Dan akhir sekali, untuk penyediaan surat rasmi, setiausaha boleh memastikan bagaimana pengakhiran dan juga tanda tangan dengan diakhiri slogan rasmi UTM berserta dengan butiran jawatan pengirim setiausaha persatuan ataupun pengerusi. Seterusnya, ini yang paling penting juga, saya kongsikan bagaimana setiap satuan wajib mematuhi kod-kod nombor rujukan yang telah ditetapkan oleh pihak bahagian aktiviti pelajar. Yang pertama kita lihat di sini bagaimana nombor rujukan itu bermula dengan J06 tahun semasa 2026 dan juga J001 merujuk kepada user ID ACAD. Bilangan program dan juga bilangan surat. Kita lihat di sini contoh kod N untuk Persatuan Anak Negeri, F untuk Badan Beruniform, J untuk Jawatankuasa Kolej Pelajar, A untuk kelab dan juga persatuan akademik, B untuk kelab persatuan bukan akademik. Ini adalah nombor rujukan yang
perlu diambil maklum oleh setiap pengurusan persatuan pelajar. Okey, kita lihat seterusnya. Ini adalah contoh bagaimana penyediaan surat rasmi untuk tindakan dan juga perhatian persatuan pelajar. Kita lihat di sini adalah bagaimana kita menggunakan singkatan untuk perhatian atau nama pegawai dengan tulisan dihitamkan atau diboldkan di bawah alamat rasmi untuk perhatian pegawai tertentu. Dan lihat di sini bagaimana susunan ataupun format seperti senarai edaran. Lihat di sini. Hanya satu salinan surat akan diserahkan selepas Ketua Jabatan Pusat Tanggungjawab ataupun dipanggil PTJ menandatangani surat terus diserahkan kepada penerima yang terakhir. Okey. Baik, kita lihat seterusnya. Ini adalah paling penting sekali yang wajib dipatuhi oleh setiausaha persatuan pelajar. Panggilan hormat ataupun kata sapaan rasmi kepada penerima surat yang ingin kita wakilkan. Kita lihat di sini yang paling penting sekali adalah berkaitan dengan panggilan hormat untuk diraja dan juga darjah kebesaran daripada ke baginda yang di Pertuan Agong. Sekiranya Sultan ataupun Raja, ada ringkasan akronimnya ke bawah Duli Yang Maha Mulia ataupun KDYMM, Duli Yang Maha Mulia. Bagaimana dengan panggilan hormat kepada Tun yang amat berbahagia, panggilan hormat kepada Tan Sri Datuk yang berbahagia, dan juga kita lihat di sini adalah bagaimana panggilan hormat kepada ahli akademik. Contohnya adalah bagaimana kita gunakan panggilan hormat ini kepada profesor dan juga doktor yang berusaha. Sekiranya Profesor Mahdi Doktor itu mempunyai darjah kebesaran Datuk, kita akan gunakan yang berbahagia. Okey, seterusnya adalah bagaimana penggunaan panggilan hormat ini digunakan kepada pihak kerajaan dan juga pentadbiran kerajaan negeri ataupun negara. Contohnya Ketua Setiausaha Negara, Panglima Angkatan Tentera Malaysia, kita gunakan kata panggilan hormat yang berbahagia. Seterusnya adalah dilihat di sini adalah bagaimana kita menggunakan panggilan hormat ini kepada Ketua Jabatan Persekutuan. Grade Jurusan Jawatan Utama Sektor Awam C dan ke atas, kita gunakan panggilan hormat yang sesuai iaitu yang berusaha. Seterusnya adalah panggilan hormat kepada keturunan dan juga agama. Sebagai contoh, bagaimana panggilan yang mulia digunakan kepada mereka yang mempunyai nama tengku, raja ataupun said. Seterusnya, panggilan hormat kepada mufti dimulakan dengan sahibus samaha, dan juga kepada haji dan hajah dimulakan dengan contoh Tuan Haji dan juga Puan Hajah. Ini adalah wajib diambil maklum untuk setiap pengurusi, setiausaha dan juga ahli persatuan semasa menyediakan surat rasmi kepada penerima surat tersebut, surat rasmi tersebut. Okay, seterusnya kita lihat kepada slide ini yang terakhir yang saya maklumkan sebentar tadi, bagaimana surat itu diakhiri dengan penutup, tantangan dan juga lampiran. Kita boleh lihat sini, sekiranya kita mewakili Naib Chancellor atau Pro Naib Chancellor, mesti disertakan dengan bagi pihak. Ini untuk urusan rasmi pejabat ni, tapi untuk pelajar, boleh letakkan jawatan di situlah. Jadi, apa ini biasanya digunakan berkhidmat untuk negara kerana Allah dan juga berkhidmat untuk negara. Okey, kita lihat di sini contoh satu lagi, surat berbilang muka surat mesti dinomborkan secara berurutan 1/2 ataupun 2/2 muka surat tu ya. Kita lihat muka surat yang dilampirkan. Nanti saya akan kongsikan contoh surat rasmi di akhir slide pembentangan nanti. Okey, seterusnya saya ingin kongsikan setelah kita memahami bagaimana proses penyediaan surat rasmi bagi keperluan pengurusan persatuan pelajar. Seterusnya, ini adalah proses kedua bagaimana setiap persatuan menyediakan kitaran pengurusan mesyuarat, iaitu yang pertama adalah sebelum ataupun pra-mesyuarat,
semasa berlangsungnya mesyuarat dan juga selepas tindakan selepas mesyuarat tersebut. Kalau kita lihat di sini bagaimana fasa pertama pra-mesyuarat, sebelum diadakan mesyuarat, pihak jawatankuasa Majlis Tertinggi Pengurusan Persatuan harus menetapkan tarikh, masa dan tempahan bilik mesyuarat. Seterusnya menentukan agenda. Apa agenda yang ingin dibincangkan dalam mesyuarat tersebut bersama dengan pengerusi dan juga jawatankuasa. Seterusnya mengedarkan surat ataupun email rasmi jemputan kepada ahli mesyuarat berserta dengan lampiran kertas kerja untuk tindakan semua pihak yang terlibat dalam mesyuarat tersebut. Seterusnya pada fasa kedua, semasa berlangsungnya mesyuarat tersebut, ini keperluannya adalah bagaimana jawatankuasa menyemak dan kemaskini senarai kehadiran ahli. Seterusnya mencatatkan perbincangan, keputusan dan tindakan dalam bentuk minit. Seterusnya fasa ketiga, selepas mesyuarat, pihak jawatankuasa harus menyediakan draft minit dalam tempoh 3 hari bekerja. Seterusnya perlu mengedarkan selewat-lewatnya 7 hari bekerja minit mesyuarat yang telah disiapkan dan menunggu maklum balas pelaksanaan keputusan sebelum diadakan mesyuarat susulan selepas itu. Okey. Baik, seterusnya adalah ini adalah contoh struktur ataupun rangka kerja minit mesyuarat yang perlu diamalkan oleh pengurusan persatuan pelajar. Pertama kita lihat di sini adalah bagaimana minit yang berkualiti adalah berasaskan fakta, padat dan tepat. Dan ia mesti menepati urutan agenda yang berikut. Pertama adalah perutusan pengerusi iaitu aluan dan objektif. Kedua, pengesahan minit mesyuarat. Kelulusan rekod minit mesyuarat yang lepas. Ini adalah dipersetujui dan disokong oleh ahli mesyuarat. Seterusnya adalah tindakan berkenaan perkara-perkara berbangkit susulan daripada minit mesyuarat yang lepas. Untuk tindakan seterusnya adalah pembentangan kertas kerja iaitu kertas cadangan untuk keputusan daripada pengerusi dan juga ahli mesyuarat. Seterusnya kita lihat di sini bagaimana pembentangan kertas makluman untuk mendapatkan kelulusan ahli mesyuarat. Dan hal-hal lain yang akan dibangkitkan semasa mesyuarat dan seterusnya adalah penutup. Ditangguhkan mesyuarat dan akan seterusnya ada mesyuarat susulan selepas itu. Ini adalah satu peringatan penting bagaimana mesyuarat agung tahunan dan mesyuarat penukaran penandatangan buku cek mempunyai format khusus yang telah diwajibkan oleh ahli ehwal pelajar dan kita boleh lihat nanti rujukan saya akan kongsikan di akhir slide nanti. Ini adalah contoh format kertas kerja yang perlu diambil perhatian oleh setiap ahli jawatankuasa pelajar. Setiap kertas kerja mesti mengandungi muka hadapan, latar belakang, impak program pengenalpastian risiko mitigasi, ringkasan eksekutif, tujuan, objektif, implikasi kewangan, cadangan pelaksanaan dan yang paling penting yang terkini adalah modul adab perlu dimasukkan juga dan keputusan universiti dan juga lampiran kertas kerja tersebut. Okey, seterusnya adalah kita lihat di sini bagaimana ekosistem pentadbiran kertas kerja ini. Prosesnya adalah bagaimana kita merancang untuk menghasilkan kertas kerja, perlu memohon kelulusan, seterusnya mengadakan minit mesyuarat dalam menyelaras minit mesyuarat yang dibentangkan dan mendapatkan persetujuan keputusan dan seterusnya merekodkan kelulusan yang telah dipersetujui bersama dan diadakan keperluan surat rasmi untuk melaksanakan keputusan melalui jemputan rasmi, permohonan dan juga edaran luar. Okey.
Ketiga elemen ini membuktikan profesionalisme persatuan kepada pihak pengurusan universiti dan juga agensi luar. Bagaimana kita menyusun dan juga menyelaras keperluan-keperluan bermula daripada mesyuarat, surat kelulusan, surat minit mesyuarat dan juga surat rasmi. Kita akan lihat keperluan-keperluan ini untuk menghasilkan gerak kerja yang berkualiti. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh apa ini saya kongsikan format minit mesyuarat. Bagaimana yang lepas ni saya kongsikan untuk tindakan semua jawatankuasa, pengurusan pelajar, persatuan pelajar. Okey, seterusnya. Inilah contoh senarai nama. Okey. Bagaimana minit mesyuarat ini sebagaimana yang saya kongsikan sebentar tadi. Okay, baik, ini adalah format kertas kerja, minit mesyuarat, tindakan-tindakan. Seterusnya adalah taran tangan jawatankuasa yang bertindak dalam mesyuarat tersebut. Seterusnya, taran tangan. Ini adalah agenda-agendanya. Okey, baik, seterusnya. Ini untuk makluman semua pengurusan persatuan pelajar, bagaimana contoh surat rasmi yang saya maklumkan sebentar tadi di awal pembentangan tadi, bagaimana contoh letterhead ataupun kepala surat, susunan tarikh, masa dan juga senarai nama, panggilan hormat dan juga tajuk. Kita di sini tujuan dan yang paling penting adalah nombor turutan yang dimulakan dengan nombor 2 dan seterusnya nombor turutan yang berikutnya yang mengandungi isi-isi kandungan ingin dinyatakan dalam penyediaan surat rasmi. Okey. Ini adalah contoh terbaik bagaimana tanda tangan penutup berserta dengan kata-kata tanda tangan dan juga jawatankuasa ataupun jawatan yang disandang oleh pengurusan persatuan tersebut. Termasuk juga dengan lampiran. Ini boleh saya kongsikan bersama dengan pelajar. Begitu juga dengan tanda tangan, lampiran. Okey, baik, saya kongsikan contoh kertas kerja yang perlu disediakan oleh persatuan pelajar sebagaimana yang saya bincangkan di awal pembentangan slide sebentar tadi. Dilihat di sini adalah bagaimana formatnya, ada beberapa tantangan, kotak ruangan tantangan dan juga ada disediakan ruangan adab. Apa kaitan tujuannya kertas kerja ini berkaitan dengan dan mesti diselaraskan dengan keperluan adab itu. Okey. Ini adalah contoh untuk tindakan persatuan pelajar, objektif, tujuan, penghasilan kertas kerja dan juga tantangan, penasihat dan juga perlu mendapatkan kelulusan daripada penyelaras persatuan. Sama ada kita memohon lulusan kewangan ataupun lulus tanpa peruntukan ataupun lulus tidak lulus dengan bajet. Jadi kita lihat di sini dan ini perlu mengikut kelulusan kewangan tahunan setiap persatuan. Okey, ini akan dikongsikan dalam modul seterusnya. Ini adalah contoh butiran maklumat-maklumat yang ingin dinyatakan dalam penyediaan kertas kerja. Perlu ada ringkasan, perlu ada pengenalan dan juga objektif tujuan kertas kerja ini dilaksanakan. Termasuk juga dengan penilaian risiko dan juga keperluan kewangan persatuan pelajar. Ini adalah contoh bagaimana persatuan pelajar menghasilkan kertas kerja berkaitan dengan rajah-rajah sebagai rujukan lampiran.
Okey, ini adalah perlu dinyatakan juga dalam kertas kerja, perlu ada penilaian-penilaian berkaitan dengan Gucci apa semua tu kan. Jadi perlu ada dalam penyediaan kertas kerja dan wajib dipatuhi oleh persatuan pelajar. Dan akhir sekali adalah penutup dan dinyatakan senarai jawatankuasa yang terlibat dan juga ringkasan kepada keputusan minit mesyuarat maafkan saya, kertas kerja tersebut. Ini contoh jadual atau cara program. Keperluan belanjawan kewangan persatuan untuk pelaksanaan program. Baik, itu saja modul berkaitan dengan penyediaan surat rasmi, minit mesyuarat dan juga kertas kerja. Jadi saya kongsikan kepada semua persatuan pelajar dan saya buka kepada soalan sekiranya ada soalan untuk kita bincangkan bersama. Okay, Cik Fazi, semakkan di ruangan chat YouTube, tak ada apa-apa komen. Kalau pelajar ada apa-apa soalan nanti boleh tulis saja di ruangan komen dan kita akan minta penceramah jawab lah. Okay, Pak Long, terima kasih.